dengan YB gelap. Diorang yang cakap, bukan I cakap. Sabar je lah. Ni I belum betul-betul masuk fasa. Tak, orang dah tengok kalau pakai sugar pink. Tengok mana satu. Orang ke Nil nak tengok? Tak, memang Bella kalau kau perasan Bella memang tak jarang lah pakai pink. Kecuali ada shoot. Okay lah, cubalah pakai pink. Kita kata Sugar pink. Sugar pink ni macam mana? Pakai tisu kering. nak pakai tisu ke kejap eh? Tu. Tisu kering. Tak, so kalau orang yang apa? Pakai. Okay, kita ada apa agak technical sekejap disebabkan mereka kata apa ni berbincang macam mana nak masukkan coral pitch tu. Jadi sekarang mungkin boleh buat dekat tangan. Tak, kenapa saya pula kena buat? Sebab diorang nak tengok macam mana kulit jenis YB. Walaupun saya ni 10-1, you 10-2. Tak, je kulit YB dengan kulit bukan YB tak ada beza je. So Macam YB is YB, macam kami yang benar YB. Ging, letak di... okay, so macam mana? Macam ni. Betul. Betul-betul. Wow. Begitu. Yes. Begitu je, tunggu sekejap. Not bad. Oh, macam tu. Macam gini. tu punya. Macam begitu. Okay, Ging, letak di tangan kau juga, Ging. Sebab warna-warna seakan Ya. kan. Oh, dia kena macam ni. Sebenarnya warna ni macam warna untuk saya ni kulit-kulit sawo-sawo matang black and white ni dia memang Oh, dia kena macam tu. gitu. Oh, saya buat macam Tapi itu version lelaki. Biasanya lelaki pakai sikit, perempuan banyak. Gini. Depends. Dia bergantung pada jenis bibir, guys. Kalau bibir macam Carlos, mungkin kena 2 layer, guys. kesian Carlos. Ya. Kalau bibir-bibir macam Bella, macam YB semua ke 1 layer. Macam Carlos kena 2. Tak, tapi lelaki kena pakai tak kan? Tak, lelaki mungkin tak akan pakai sugar. Tapi kalau kadang-kadang untuk konsert, jadi kita iklan. Stay sini lah. Kau balik. Okay, so lepas tu kena buat apa? Tak ni je. Okay, Tunggu dia kering. sugar pink ya sekarang. Sekejap. Tak nampak cermin. Oh, minta maaf bos. Jaga baju. Ya, Jaga baju. Baju tak penting. Jadi apa yang penting, Abang? Yang I'm penting just curious. apa? Bella. Saya dengar bisik tadi. Saya just kasih kuatkan lah. Saya kasih kuatkan. Dia macam The colour looks nice. So, apa you kata pink tak cantik? Bukan tak cantik. Janganlah marah pasal bibir tadi kan. Jarang pakai So, ni adalah sugar pink. baby. Tapi macam artis yang selalu pakai ni macam korang nampak Fazura. Era Fazira dia suka kalau macam ni. Wow, you boleh tahu Tak, tapi kalau sugar pink, kenapa ada sugar? Sebab dia manis lah. Tak, betul lah saya tanya. Kenapa nama dia sugar pink? Sebab bila pink ni dia warna dia nampak manis. Dia tak nampak garang. Tapi dia tak ada kena sebab ada gula kat dalam. Tak adalah. Kalau ada gula kat dalam kita dah makan-makan dah ni. Okay. Okay? Nah, Okay. boleh cek ni. Yang tadi tak kan? Oh, macam mana je? Tapi saya tadi macam letak sangat tebal. Oh, tak boleh. Dia kena... Macam ni contoh. Dia macam ni nak pakai sebab tanya. Oh, dia... tak, saya yes. rasa saya tahu kenapa. Sebab tadi saya buat macam... Tak Dia ni. terlalu tebal. Yes, brush. tak ada. Wow. Jadi dia tak. That's why it's apa? Kiss proof. Yes, Transfer betul. proof. Orang yang cakap tadi. Transfer proof nah. Oh, saja macam ni. Okay, korang tengok Nah, ada tak? Tak ada. Nah, korang minum lah air berapa gelas pun. Tak transfer. Wow. Okay, sekarang ni, tapi bagi dia kena dulu. Okay. Kita akan letak gloss. Allah, pink betul bibir saya. Itu sesuai dengan Bella. Tengok. Yes. Sweet kan? Mereka pun bersetuju. Kalau bersetuju letak saya setuju. Ni dah cakap. Kalau yang kita bagi tahu tu. Ya, ada. Okay, beli 5, korang akan dapat ni. Sebab kita dah nak di penghujung dah. So, beli ni 5. Semua setuju. Tengok. 5, korang dapat ni. So, korang akan dapat 8. So, hanya bagi jualan pada malam ini, ada special promo offer. Kalau beli 5, dapat 1 Belova versi awal. Ya, the mini series. Dia ada 3 di dalam. Tapi why not korang simpan, jadikan kenangan. Simpan jadi kenangan. Wow.
Semua nak kenal Bella susah ha. Dia seorang je boleh. Tapi tak mungkinlah Bella jadi kenangannya. Masa depannya lah. Ni tambah-tambah ni kenapa? Aduh, penat lah. Bag tak jual ke? Itulah sebab dah ada bag Belova di sini. Beritahu apa dan apa. Walaupun saya suka bag ni rasanya. Kita akan release ni nanti. Ada di beberapa festival nanti, ada Absolute, kita ada Select Fest yang Bella akan join. So Bella akan ada kat Mitech nanti. Ya. Sebab yang ni stok tak banyak. Ya. Sebab tu saya tak buka dekat beg kuning. Sangat special. So saya akan buka dekat booth nanti. Okay? Ya. Cuma Bella nanti akan ke Singapura, ke Brunei. Yes, akan ke Ada Mitech Mitech. KL. Okay? Sebab saya ingat bila saya mengikuti Bella dan keluarga di Brunei, dia sold out agak cepat ya. Yes. Sampai akhirnya Berapa? 400 kita sold out. 400 bags. Berapa 400 bags. Ya. Dalam masa 2 hari. Ya. Kita kerja setengah hari je sebab dah sold out tengah hari. Thank you to Didi and Chumi lah. Diorang yang jualkan masa tu. Belum masuk. Belum masuk penjualan lip matte lagi. Terima kasih. So korang boleh dapatkan dekat beg nombor 1 tu. Korang beli 5, boleh bersama 1. Tapi dekat situ pun ada juga jual single. Okay? Ada tak warna yang nak tengok lagi? Ya. Ada tak warna yang korang nak tengok lagi? Okay. Hari kita Sarawak nak beli bag juga Bella.